Mesti anda nak tahu kan, siapa yang mudah mata dia jadi juling masuk ke dalam, sedangkan dulu mata dia straight. Adakah anda mempunyai 3 ciri ni? Yang pertama, kita tengok, mempunyai rabun yang lebih daripada 500. Kalau seorang tu ada power lebih daripada 500, hati-hati. Anda bila tengok jauh mungkin nampak okey, terang, tapi bila tengok dekat, mata bekerja kuat sangat. Itu yang boleh mengarah kepada mata masuk dalam. Yang kedua, sebelah mata rabun lebih tinggi. Okey, ada beberapa kes sebelah mata dia jauh lebih tinggi daripada power sebelah mata lagi. Contohnya dalam kes mata kanan power 200, belah kiri power 500. Ni yang kena hati-hati bagi power. Sebab kalau dia tak diberi betul-betul tengok kepada kesan negatif power yang berbeza ni, kadang-kadang dia mudah mata dia untuk ditarik dan juling ke dalam. Dan yang ketiga, lama tengok skrin lebih daripada 3 jam. Dan kebanyakan kes yang saya jumpa lebih daripada 3 jam lah. Ada yang 8 jam. Dan mereka ni bekerja kadang-kadang tanpa henti, tanpa ada rest. Sebab itu kalau anda mempunyai 3 ciri ini, lebih baik test betul-betul. Anda bila melihat dekat, ada tak risiko untuk mata ni ditarik masuk ke dalam. Sebab power yang tinggi, power yang tak sama, dan juga disebabkan melihat dekat yang lama, ini menyebabkan mata bekerja terlampau kuat sangat sehingga memberi kesan kepada mata yang